Sekarang kita nak review bag Belle Astral, isteri kepada Alif Irfan, YouTuber terhangat di Malaysia. So sekarang jom kita review bag Belle Astral. Sabar jap. Jangan pressure saya, boleh tak? Oh, ini adalah Chanel 19. Kamu tahu tak kenapa dia 19, Rabi? Sebab dia keluar tahun 2019. Okey, betul. Tapi kenapa 19 lagi sekali? Sebab dia buat sempena birthday Coco Chanel. Birthday dia pada 19 Ogos. Ya. So dia keluarkan satu Chanel 19 pada tahun 2019 as a simbolik kepada diri dia dan juga signature pada tahun itu. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Bag ni dia ada banyak design, dia ada banyak material, tetapi dia punya signature adalah menggunakan calfskin dan juga oversize punya chain. Macam tu. Bag ni basically you beli, you jual balik pun untung. Boleh lah nak flip tambah 1,000, 2,000, 3,000 pun boleh insyaAllah. Cuma jangan beli dekat Korea. Pak mahal. Mahal gila. Hari tu kita orang pergi nak tengok, mahal, sangat-sangat mahal. Cakap di Korea ni. Tak ada. Kita orang pergi balik hari je. Sonok. Naik private kan. Sonok di Korea. Tak ada apa dah. Hidup kita orang kat sini terpuntang ganting. Tak, sebab hari tu kita nak makan kimchi. So kita pergi kejap. Jadi harga dia berapa? Harga dia dalam RM28,000 sahaja. Itu retail. Tapi kalau you resell, you boleh jual pada 29 ke 30 ke 31 ke 32 dan ke 33, bergantung kepada konsep willing buyer, willing seller. Sebab bag ni memang sangat susah nak dapat, lagi-lagi yang color caramel. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.